Betelek fresh ini adalah daripada susu segar. Memang tidak ada, dia pasteurized lah maknanya, dan dia boleh tahan selama 10 hari saja sebab dia sangat fresh. Dan alhamdulillah susu segar ni memang dipromosikan oleh Jabatan Pendidikan kepada murid-murid sekolah rendah agar tumbuh tulang dan juga tumbuh fizikal anak-anak itu dapat berjalan dengan lebih baik lah. Kita memang menggalakkan ialah selaku pengelola susu ni digalakkan supaya ibu bapa memberi minum susu segar kepada anak-anak supaya anak ni dapat tumbuh dengan lebih baik. Betelek ni satu syarikat yang baru 6 tahun beroperasi. So kita memang fokus pada susu segar saja. Kita tidak keluarkan UHT sebab kita yakin bahawa susu segar ni sangat baik kepada anak-anak. Kita ada 4 pieces susu, iaitu kita ada vanila, strawberry, coklat dan juga perasa jagung. Saya nak ucap terima kasih kepada YB lah. I think the first one kita dapat penajaan daripada ahli parlimen untuk minum kempen susu segar ni, dan pihak marketing kita pun telah berhubung dengan ahli-ahli parlimen yang lain YB. Mudah-mudahan kita dapat penajaan daripada ahli-ahli parlimen yang lain lah.